Baiklah, kita kembali semula untuk acara akhir 4x100 meter medley final. Dan Malaysia juga akan turun sebentar lagi. Di samping itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Baiklah, bagi acara ini pada 2023 Singapura muncul pemenang pingat emas, diikuti Thailand dan juga Indonesia. Sebagai penonton-penonton yang semakin hari menampakkan ada pertambahan di kesemua venue. Kita akan mengharapkan sebentar lagi Kiu Hoyen, Hugo Ran Leong dan juga Lim Min Chuen sebentar lagi. Minit 38.64 catatan yang dilakukan oleh Singapura. Menantikan pengenalan perenang-perenang dari 5 negara mengambil bahagian. Sudah saya rasa 3-4 hari Thailand mengambil masa yang agak lama untuk setiap acara yang mau dilangsungkan, khususnya di pusat akuatik. Ada beberapa perkara juga yang menarik minat. Media yang memperkatakan bagaimana ada beberapa venue memutuskan sedikit kebimbangan, khususnya untuk tiba pada setiap venue. Jadi Indonesia dibawa masuk. Jason Donovan turun. Vietnam di lorong yang ke-6. Dan Nguyen Viet Tuong antara akan menjadi tonggak utama memimpin kemenangan ini. Kiu Hoyen, Avin diturunkan.
selaku perenang yang terakhir. Dilihat seolah mengambil apa yang berlaku pada 4x200 meter. Surasit Tongdiang. Malaysia akan mempertaruhkan Kee Ho Yan terlebih dahulu. Dan ini peserta favorit ataupun pasukan favorit, iaitu Singapura. Jadi tumpuan dengan 3 minit 37.45. Rekod yang dipegang oleh Singapura. Sedang dipersiapkan. Avinshawn Singh akan muncul sebagai perenang terakhir. Kim Ho Yan akan turun terlebih dahulu. Melepaskan bagaimana pembukaan untuk kesemua pasukan. Lihat di tengah adalah Singapura. Lorong 2 Indonesia, Malaysia di lorong yang ketiga. Namun perseteruan di antara Singapura dan juga Thailand sedang berlaku. Namun Malaysia sedikit berada dalam kedudukan yang agak baik juga, bersaing bersama Indonesia untuk berpatah balik dalam tempoh 50 meter pertama. Kini masih lagi kekal di kedudukan. Singapura sedang berada di depan, diikuti oleh Thailand. Selepas ini perenang kedua akan bertukar tugasan. Malaysia dalam kelompok kedudukan memungkinkan sedikit terlepas dari pihak Kansa kerana Indonesia akan terjun terlebih dahulu untuk perenang kedua menyelesaikan tugasan 100 meter ini. Jadi lihat bagaimana dominasi Singapura. Namun kedudukan pasukan-pasukan ataupun negara-negara lain yang di bahagian belakang semakin seimbang. Malaysia di kedudukan kedua ataupun ketiga. Untuk 50 meter ditamatkan, berpusing untuk 200 meter. Masih lagi kekal kedudukan Singapura, Thailand dan juga Vietnam pada ketika ini. Malaysia sedikit terlepas bersama-sama dengan Indonesia di hujung sekali di lorong yang kedua. Jadi Singapura terus meninggalkan Thailand dan juga Vietnam untuk perenang yang ketiga yang akan turun. Malaysia ketinggalan dalam kedudukan keempat ataupun kelima. Dan Singapura untuk menyelesaikan renangan di kelompok terakhir. Malaysia mengharapkan Avinshawn Singh untuk melakukan sesuatu selepas mereka berjaya dengan 4x200 meter dengan pingat perak. Apakah mampu ia dilakukan ataupun sebaliknya? 3 minit 37.45. Kini tugasan yang sangat penting yang perlu diselesaikan oleh perenang-perenang bagi kelima-lima negara yang mengambil bahagian, iaitu perenang keempat yang akan mencari jawapan kepada kedudukan mereka dalam saingan kali ini. Jelas Singapura akan tiba terlebih dahulu untuk tugasan seterusnya bagi perenang yang keempat. Malaysia sekali lagi saya katakan mengharapkan sesuatu dari Avinshawn
Dan kini kedudukan kelompok 3 nyata Singapura, Thailand, Vietnam. Sambil Malaysia sedang bersaing rapat bersama dengan Indonesia di seberang sana. Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Jadi berpatah balik untuk Singapura terus kekal dominan bagi acara 4x100 meter. Medley ini semakin menghampiri. Apakah mampu rekod ini dipecah? 3 minit 37.45. Kini 3 minit 37.38. Gagal untuk mengatasi rekod. Namun Singapura dan juga Thailand bersama dengan Vietnam akan berada di podium. Persaingan yang jelas menampakkan awal-awal lagi. Jelas ketara. Singapura cukup hebat. Dengan catatan 3 minit 38.47 untuk gagal mengatasi rekod pada 2023 dengan 3 minit 37.45. Pada awalnya menyaksikan bermula dengan renangan medley kuat lentang. Kemudiannya ada kuat dada. Pada ketika ini semuanya dalam kedudukan belum lagi dapat mengatasi antara satu sama lain kerana jaraknya agak dekat. Namun selepas itu apabila terjun penerjun yang ketiga dan juga keempat, ia nyata mengubah situasi dan juga senario dengan Singapura mengesahkan kedudukan pingat itu terus kekal dalam genggaman mereka. Sambil Indonesia terlepas pingat gangsa yang mereka menangi pada edisi yang lalu, Thailand kekal dengan pingat perak. Sambil tempat Indonesia kini diambil alih oleh Vietnam selaku pemenang pingat gangsa. Jadi Singapura terus dominan. Pada tahun 2023, Singapura menggondol 22 pingat emas, 15 perak, 10 gangsa untuk menjadikan mereka kuasa di kolam renang. 7 pingat emas untuk Vietnam, Thailand 4, Indonesia 3, Filipina 2, Malaysia 1 untuk 39 pingat emas secara keseluruhannya yang menjadi rebutan pada edisi 2023. Nyata 2025 setakat ini juga sudah menyaksikan Singapura dengan 5 pingat emas, Vietnam 3, Indonesia 3, Filipina 1, Thailand 1, Malaysia masih lagi belum ada pingat emas setakat ini dengan 1 perak, 2 pingat gangsa. Jadi pengesahan dengan catatan 3 minit 41.92 di kedudukan yang kelima, Singapura, Thailand, Vietnam dan juga Indonesia untuk 4x100 meter medley final lelaki. Jadi sekian dahulu dari Pusat Akuatik untuk saingan acara renang yang menutup tirai hari ini untuk hari ini, kerana mereka akan beralih lagi untuk acara-acara yang belum diselesaikan setakat ini, umpamanya acara 200 meter, 400 meter maupun 800 meter yang belum lagi dijalankan. Jadi seketika kita kembali bersama rakan-rakan di studio.